Okay, let's go. Assalamualaikum kesayangan Kak Ja. Jumpa lagi dalam channel Kak Ja. Hari ini kita nak buat bihun goreng. Kak Ja nak buat untuk kawan-kawan kat tempat kerja. Yang tadi tu bahan-bahan untuk kita goreng kita punya bihun. Macam biasa kita masukkan minyak bila dah belanggang dah panas. Lepas masuk minyak kita masukkan cabai blender. Kak Ja guna cabai cilibun Kak Ja campur sikit dengan cabai blender sebab Kak Ja guna 4 bungkus bihun untuk 20 orang makan. Ni kita nak bagi cabai kita masak masak sampai kering, sampai cabai kita dah tak bau cabai. Dah semua kering, pecah minyak, cabai kita pun masak elok, boleh masukkan udang dengan ayam. Lepas tu kita kacau-kacau lagi kita punya ayam dengan udang kita sampai udang dengan ayam kita tu kering. Dah lepas tu bolehlah masuk bahan perasa, garam, aji, serbuk perasa. Kita bubuhlah sos tiram sikit, sos cili. Ni Kak Ja pakai cuka. Cuka ni untuk nak bangkitkan rasa bihun goreng kita tu. Hampa boleh try lah. Lepas ni dah semua tu kita kacau-kacau. Kita tunggu kita punya ayam cabai kita tu kering sikit. Lepas tu bolehlah kita masukkan bihun. Okey, ni kita masukkan gobeh. Kak Ja guna gobeh. Lepas tu kita boleh kacau-kacau. Kacau sampai bihun kita tu sebati dengan kita punya cabai kita tu. Ni kita punya sayur. Sayur kita ni lambat. Orang kata apa? Lambat lembut sikit. Kita buah hawai sikit. Ni kita kacau sampai sebati. Ni Kak Ja suruh Cik Somi kacau sebab orang kata apa, berat sangat nak kacau. Lenguh tangan-tangan. Ni masukkan kucai dengan toge. Ni optional lah. Siapa suka kucai, siapa suka toge boleh bubuh lah. Tak suka tak payah bubuh. Ni kita kacau. Jangan bagi toge dengan kucai tu masak layu sangat. Cil-cil saja. Baru toge tu dia rangup. Kita makan sekejap lagi. Ni dah siap dah bihun kita. Sekejap lagi orang kata apa, nak pergi tempat kerja. Okey, dah siap dah bihun kita. Sampai kat sini sajalah video Kak Ja kali ni, bihun goreng. Okey, kita jumpa lagi dan selamat mencuba. Sebelum tu hampa jangan lupa subscribe Kak Ja supaya Kak Ja lagi semangat nak buat video. Sebelum tu tengoklah geng-geng Kak Ja makan bihun yang Kak Ja goreng. Bye, selamat mencuba. Jumpa lagi di next video Kak Ja. Bye. Dah record dah ini tadi. Apa? Woi. Rocket roll. To you. Okay. Jangan lupa subscribe. Jauh apa? YT channel. Alamak.